Apa? Korang buka app Mova. Okey, kalau korang dah buka app Mova, okey, korang tekan saya. Okey, tekan saya. Lepas dah tekan saya, dekat sini ada perkataan enter code ataupun enter affiliate code. Masukkan kod. So, awak kena masukkan kod baru awak dapat RM150 daripada Mova. Bukan cikgu tahu bagi, Mova yang bagi duit ni. So, kalau korang nak, korang pergi ambil. Semua dah dapat? Okey, kalau semua dah dapat 150, macam ni dah dapat. Okey, sekarang cikgu nak ajar cara guna dia. Kita kena ada satu barang lah yang kita beli random Random kita pilih. Random kita pilih random kita pilih. Okey, random. Random. Okey. So, kita beli barang ni kita dapat komisen berapa ringgit tu? RM46.83. Kita kan ambil barang dari TikTok. TikTok lah yang bagi komisen ni. So, 46.83. Okey, RM 46.83. So, ini komisen dari TikTok. Okey, kita panggil dia ni. Sekarang ni. Okey, 100.5 ni berfungsi dekat sini. Okey, setiap kali kita beli barang, kita akan dapat komisen tambahan 10%. Kita akan dapat komisen tambahan 10%. Alright. So, 10% ni macam mana nak tahu komisen kedua nilai berapa? 10% darab dengan duit pertama. So, kita akan dapat RM RM4.68. Komisen kedua siapa bagi? Mova. Kita panggil dia CB1. CB1 pula. CB2. CB2. Okay, so kat sini. Total you all dapat duit berapa? Total duit you all dapat berapa? Duit pertama campur duit kedua. 46 campur 4, 50. RM51 plus. Ni. Okay, cikgu nak recap balik dengan korang. Betul tak korang beli barang selama ini dekat TikTok korang dapat barang je? Betul tak? Okay, sekarang ni cikgu baru je tunjuk dekat korang. Korang beli barang, korang dapat satu komisen. Komisen dari TikTok. Syukur tak? Syukur kan? Dapat beli barang, satu barang dapat satu duit. Syukur kan? Kalau syukur, Alhamdulillah. Okay, kalau dah dapat satu komisen. Okay, dah dapat satu komisen. Okay, sekarang ni. Korang bukan dapat satu je komisen. Korang dapat 2 komisen. Komisen yang kedua wujud sebab Mova bagi dekat korang. Okay, Mova tambah komisen korang. So, bila Mova tambah. Okay, korang beli satu barang. Korang beli satu barang dekat TikTok. Korang dapat 2 komisen. Korang dapat 2 komisen. 2 komisen. Komisen pertama campur komisen kedua. RM4.68. RM4.68 ni, komisen yang kedua ni, dia ambil duit daripada 150 yang korang dapat tadi. Dia ambil duit daripada RM150 yang korang dapat tadi. Dia guna duit dari situ. So, duit daripada 150 tu dia akan tinggal baki. Dia akan tinggal baki 145 plus. Okey, faham? Faham Komisen kedua ni tarik daripada 100.5. Okey? Alright, nanti rupa dia macam ni. 100.5 korang tu dia akan berkurang macam ni. Dia akan berkurang. Asal 100.5 lepas tu dia berkurang dan berkurang. Okay, korang happy tak dapat 2 komisen ni? Happy tak? Happy lah kan? Happy kan? Dapat 2 komisen kot. Beli satu barang dapat 2 komisen. Okey. Dan cikgu nak bagi tahu juga. RM150 ni kita boleh guna dalam masa 30 hari sahaja. 30 hari sahaja. 30 hari sahaja. 30 hari sahaja. 30 hari je kita boleh guna komisen yang kedua ni. Lepas 30 hari dia akan expired. Lepas 30 hari dia akan expired. Dia akan batal.
ataupun dah tak boleh guna. So masa tu korang beli satu barang, korang akan dapat satu komisen sahaja. Sebab komisen kedua dah tak wujud. Komisen kedua dah tak wujud sebab dah habis, dah expired dah. Kalau komisen kedua nampak macam ni. Dia nampak macam ni. Kena alhamdulillah, okey. Dapat satu duit pun rezeki, dapat dua duit pun rezeki. Okey? Kat luar sana ramai orang tak pernah dapat ni. Apatah lagi orang yang tak pernah kena MOVA. Tak kena MOVA. Dia tak pernah dapat tahu pun dapat komisen sebenarnya beli barang. Kena alhamdulillah. Kalau dia dah expired pun alhamdulillah juga. Sebab korang masih ada komisen kedua. Komisen pertama. Komisen pertama masih wujud. Masih ada untuk korang. Komisen kedua je yang expired. Faham? So, inilah cara nak guna 150 ni. Kena syukur tau. Duit kecil ke besar ke 1 sen ke sebagai tambahan syukur. Sebab ini adalah duit tambahan.